Ni. Ini leader saya tadi 50LB yang siakap 3 kilo pun dah macam ni guys. Cara dia sangat mudah guys kalau untuk kita sambungkan. Mula-mula kita ambil ujung leader ni yang kita potong ni. Kita ambil hujung leader untuk 50LB dan hujung leader 30LB. Okey, mantap. Okey, apa yang abang perlu buat? Abang pegang dua-dua belah atas ni. Pegang dua-dua 30 dan 50. Buat satu simpulan dulu. Simpulan biasa je. Buat satu simpulan biasa je. Satu simpulan. Okey, abang scan record scan record. Buat satu simpulan, masukkan dekat lubang tengah dia ni. Dua-dua abang tarik. Nak bagi dia lock saja. Okey. Dah jadi macam ni Jadi macam ni. Jadi apa yang kita buat adalah senang je. Simpulan T-knot. T-knot macam ni. T-knot. T-knot ni. Okey. Mesti orang tahu kan? Ambil macam ni. Kita pusingkan kat ni, silangkan dia. Kita silangkan dia, kemudian kita sulam dia. Saya selalu buat 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, dah jadi 7 macam ni Okey, apa kita buat? Ada ruang kosong ni kan, tahan yang kita bagi ada ruang kosong kat sini. Kita naikkan kita punya yang lebihan yang tadi kita matikan atas simpulan atas tu, kita lebihkan sedikit. Lebihkan sedikit macam ni. Kemudian kita tarik. Lebihkan sedikit. Kita tarik. Okey. Untuk finishing dia, okey, yang atas ni senang saja. Yang atas ni sangat senang. Ambil ketik kuku ataupun kata. Okey. Kita potong dengan dia. Biar ada lebih sikit. Lebih macam ni. Lebih macam ni. So, kalau dah ada lebihan macam ni, kita nak finishing dia, biasanya saya gunakan okok untuk bagi dia center. Kita bakar bucu dia. Kita bakar je. Pantat panas. Kita bakar je ujung dia. Sekejap saya tak nampak je sebenarnya. Sekejap kita bakar ujung dia. Sekejap. Okey dah. So dia akan jadi macam ni guys. Nampak? Nampak. So extension dia senang je. Atas 30, bawah 50. Ini korang ambil lebih kurang dalam satu hasta pun dah okey dah. Benda ni sangat bermanfaat guys Memang bermanfaat untuk korang, siapa-siapa terutama yang main siakap. Bila ikan makan, dia takkan usik pada lidah kita. Lidah kecil ni takkan usik. Kalau korang belakang pakai 25 ke pun boleh juga. 25 ke 20 ke boleh juga. Yang penting depan ni support dia biar yang besar. Boleh, tak ada masalah. Itu salah satu kaedah tips kaedah tips yang mana untuk memudahkan pemancing yang terutama yang main siakap ni, untuk elakkan daripada culas ataupun putus ketika di tengah tarik ikan. Supaya apa, bila kita bermain ikan siakap, terutama kita nak cari siakap kan, rosak ada kat sini. Bila pakai lidah besar ni, lidah besar kita pakai untuk kita punya potongan, kita nak potong lidah ni jadi lambat. Dapat sesuatu tak saya kongsi dengan korang? Dapat sesuatu kan? Semoga bermanfaat untuk korang Ini kuat ni guys. Kuat ni. Kuat. Nak terkoyak jari saya. Batu kepit saya punya sendiri. Kemudian kita pasangkan leader extension saya 50LB. Saya punya leader utama saya adalah 30LB. Harap-harap korang jelas dengan tutorial dan penjelasan saya. Jangan segan-segan guys untuk follow, like, komen dan save video saya. Sebab saya akan berkongsi ilmu yang korang sendiri pun belum tahu dan tak pernah tahu. Sampai kita jumpa lagi. Ciao.